Rakaman video dengan durasi 5 minit dan 25 saat ini dikesan dimuat naik ke laman sosial dengan tajuk Pesta Sukan Bogel 2014 di Teluk Bahang. Rakaman menunjukkan sekumpulan lelaki dan wanita bersukaria di sebuah chalet dan tepi pantai tanpa seurat benang. Individu dalam klip video berkenaan antara lain dilihat sedang melakukan aktiviti seperti lukisan atas badan bogel, larian bogel dan tarian bogel unggun api. Namun tiada sebarang papan tanda yang menunjukkan lokasi rakaman itu dibuat. Seorang lelaki juga dilihat merakam semua aktiviti yang dilakukan tanpa dihiraukan oleh pesertanya. Datuk Abdul Rahim ketika dihubungi Buletin Utama memaklumkan kertas siasatan telah dibuka sebaik laporan polis pertama diterima oleh pihaknya. Jelas beliau pegawai penyiasat akan melawat lokasi berkenaan bagi mengetahui kesahihan lokasi yang dirakam dalam klip video berkenaan. Ini termasuk merakam keterangan pihak yang berkaitan terutama pengurusan Taman Negara. Datuk Abdul Rahim juga berkata pihaknya juga akan mengenal pasti kumpulan individu dalam klip video sama ada terdiri daripada warga tempatan atau warga asing. Kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana mengaibkan penghormatan.